Aduh. Kita pun banyak borak kan. Apa kata aku ada topik best lah. Kau kalau burger, kau minat burger ayam ke burger daging? Kau daging. Aku burger kahwin ayam daging. Sebab kita pun ramai pilih daging kan. Orang kata benda pun nak dekat lah. Apa yang nak dekat lah. Bulan pun nak dekat lah. Kita nak dekat bulan apa? Hijab tu ada Raya Haji kan. Okay, kita cerita lah pengalaman manis masa Raya Haji lah. Pengalaman ni happy yang kadang ada terjadi kan. Dan nak buat apa kan. Contoh aku orang Terengganu. Jadi pengalaman manis aku, kita orang berkumpul nak di sembelih lembu lah. Ada satu tu macam aku pernah, keluarga aku dah ambil satu seekor lembu untuk jadi nak sembelih tu. Jadi tak tahu lah lembu hilang. Lepas tu orang balik sembahyang raya, orang call lembu hilang ni. Tapi kita orang cari ya lembu tu tahu ada dekat tepi sungai. Kita orang dah ni yang nak tarik lembu. Sebab kita orang kan first time kan. Sebab kita orang datang nak pergi sembelih kan. Tahu pegang kan. Tapi ni nak kena bawa lembu tu pergi kat proses korban tu tempat dia. Jadi tu apa nama ni tu. Manis lah. Tak apalah tu lah. Berpeluh tu ni. Kena tahu tolak lembu. Kena borak dengan dia kat telinga tu. Macam bu balik. Tu lah pengalaman manis aku. Kalau kau sih, apa pengalaman manis kau? Pengalaman aku, biasanya family aku kalau bulan Raya Haji ni diorang akan beli lembu sendiri lah. So kita orang akan proses daripada awal sembelih sampai habis, kita orang akan buat sendiri untuk family aku je. Jadi kalau waktu nak potong tu seronok lah sebab aku boleh rembat sikit mana bahagian yang aku nak. Tapi kadang kantor kan, so tak dapat ambil banyak. Macam tu lah. Kau pernah makan mata lembu? Mata? Aku biasa benda pelik apa kan. Kau kena try tu mata lembu tu. Kau pernah, sekarang kan fenomena orang makan konjac jelly kan. Mata lembu macam konjac jelly lah. Dia sedap lah. Tapi untuk orang nak orang baru kahwin itu mata lembu. Okay.